Bagi sesetengah orang, bercakap itu mudah. Tapi bagi yang lain, satu perkataan pun boleh jadi perjuangan. Inilah kisah kami membina One Word at a Time, sebuah projek video yang menggabungkan AI dan storytelling untuk menyentuh satu isu penting, ketakutan untuk bercakap. Kami bermula dengan ChatGPT, bukan sekadar mengembangkan idea, tetapi membina naratif yang menyentuh perasaan. Kami ilhamkan daripada filem The King's Speech, kisah seorang raja yang takut bercakap tapi memilih untuk berani. Setiap skrip ditulis dengan pergerakan kamera, intonasi dan shot yang direka supaya penonton bukan hanya faham tapi rasa. Kami gunakan Hailuo AI video untuk pergerakan kamera secara automatik. My Edit AI bantu kami cipta suasana dari bunyi nafas ke getar langkah pertama. Babak paling mencabar, Aaron yang gagap. Kami teliti setiap jeda, setiap patah perkataan supaya babak itu benar dan tulus. Bukan dibuat-buat, tapi berani. Sebab dalam kelas Communicative English, kami tahu ramai pelajar seperti Aaron. Kami guna Suno untuk muzik latar dan 11 Labs untuk hasilkan voice over yang tulus. CapCut AI bantu kami sesuaikan bibir dengan suara. Akhir sekali, Photoshop Generative AI bantu kami sempurnakan visual. Ini bukan video ujian, ini adalah suara pelajar. Izani, ketua kumpulan dan editor. Siti, editor bahasa dan pemilik idea asal. Intan, penyelaras teknikal. Kami dari Politeknik Tuanku Said Sirajuddin. Dan inilah sumbangan kecil kami untuk mereka yang berani bercakap. Satu perkataan demi satu.